bayangkan kalau ibu ayah pilih untuk tukar duit raya anak pada tahun 2024 kepada emas. Masa tu 1 gram dalam 300 lebih. Jadi kalau kita ada duit raya anak lebih kurang 300 lebih, kita boleh tukarkan kepada 1 gram emas pada tahun tersebut. 1 gram itu hari ini selepas 2 tahun dah naik jadi 700 lebih. Maknanya simpanan anak kita dah makin bertambah nilai. Itu kita baru cakap tentang untung simpan 1 gram saja. Dan adakah hari ni kita dapat beli 1 gram dengan harga 300 lebih lagi? Pastinya dah tak dapat. Ibu ayah, hari ni hari ke-10 dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ni saya akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ni saya berada di Putrajaya. Contoh lain, kita ada 1 juta. Pada tahun 2000, kita boleh beli hampir 28 kilogram emas. Hari ni dengan 1 juta yang sama, kita hanya dapat beli lebih kurang 1 ataupun 2 kilogram emas sahaja. Nampak tak macam mana kuasa beli kita makin lama makin susut? Jadi kalau kita ni menyimpan emas pula, 1 kilogram emas yang kita ada pada tahun 2000 sekitar harganya 35,000 saja. Hari ni dah cecah ratusan ribu ringgit. Dengan kefahaman ni, semoga ibu ayah terbuka hati untuk mulakan simpanan emas untuk anak-anak. Kalau baru nak mula raya tahun ni memang boleh sangat, sebab simpanan anak ni kan dia untuk jangka panjang. Memang sangat penting untuk kita buat dengan emas. Jadi boleh ambil peluang, tukarkan sebahagian duit raya anak kepada emas supaya kuasa beli simpanan anak kita kekal bila sampai masa mereka nak masuk universiti nanti. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruangan komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil bersama dengan Public Gold. Jadi jom ibu ayah, mulai raya tahun ni kita simpan emas untuk anak-anak tersayang.